Tadi sama ni orang Sorry, you cakap saya salah. you cakap apa tadi? Jadi saya salah. Saya cakap salah. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Bermula dengan provokasi melampau dalam aplikasi GrabFood, warga asing ini berani mencabar dan menghina warga tempatan dengan panggilan kasar berkali-kali. Tetapi bila dah kena buku dengan luas, tahu pula takut. Datang bersemuka terus merayu-rayu minta maaf mengaku salah. Siap perbetulkan etnik lagi. Katanya dia Myanmar Chin, bukan Rohingya. Pengajaran untuk orang luar. Jangan sesekali pijak kepada rakyat tempatan kalau tak nak menanggung akibatnya. Lagi you mau cakap apa tadi sama ni orang Sorry, you cakap saya salah. you cakap apa tadi? Jadi saya salah. Saya Yes. cakap salah. You cakap salah tadi, you cakap apa? Saya dah tahu saja. Saya salah. Salah apa you cakap apa tadi? Ya, saya cakap salah lah. Yalah apa yang you cakap sama dia you cakap sekarang? Ya, saya salah lah. you keluar sekarang. Saya mau Jangan. You keluar tak apa you keluar. Sebelum report polis dia settle. Ya, saya salah lah. Sekarang you keluar. Mari. Banteras segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.